Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Uthman, C22A0281, kelas MM7 dan penyelidik saya adalah Encik Muhammad Syukran bin Kamaruzzaman. Hari ini saya akan membentangkan latihan industri saya di Majlis Pembandaran Keluang. Yang pertama, latar belakang Majlis Pembandaran Keluang. Majlis Pembandaran Keluang bermula pada tahun 1920 dengan penubuhan Lembaga Bandaran Keluang ketika jumlah penduduk sekitar 5,000 orang. Pada tahun 1957, ia telah dinaik taraf kepada Majlis Bandaran Keluang dan dengan pegawai daerah sebagai yang dipertua. Seterusnya, pada tahun 1962, 5 majlis tempatan telah ditubuhkan iaitu Kampung Paya, Kampung Gajah, Sri Lalang, Camik dan Palu. Pada 1 Januari 1997, Majlis Bandaran Keluang telah disatukan dengan 5 majlis tempatan bagi membentuk Majlis Daerah Keluang Utara di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Penyusunan semula ini meluaskan kawasan pentadbiran serta menuntut perkhidmatan yang lebih cekap sekaligus membawa kepada penambahbaikan struktur pentadbiran termasuk pewujudan jawatan yang dipertua sepenuh masa pada tahun 1999. Hasil penambahbaikan tersebut, Majlis Daerah Keluang Utara telah dinaik taraf kepada Majlis Pembandaran Keluang dan diisytiharkan secara rasmi pada 8 Mei 2001. Kini Majlis Pembandaran Keluang mentadbir kawasan seluas 1,085,674 hektar serta memfokuskan pembangunan bandar berteraskan kebitaraan kereta api ke arah Keluang yang sejahtera dan berdaya huni. Ini adalah yang dipertua iaitu Encik Muhammad Fahmi bin Yahya. Yang kedua, Carta Organisasi Majlis Pembandaran Keluang. Carta Organisasi Majlis Pembandaran Keluang menunjukkan struktur pentadbiran yang tersusun dan berhierarki. Yang dipertua merupakan ketua organisasi dibantu oleh setiausaha dan ahli majlis dalam pengurusan serta pembuatan keputusan. Majlis Pembandaran Keluang disokong oleh unit strategik seperti unit audit dalam, unit undang-undang, unit pusat senti, unit komunikasi korporat dan cawangan Pesuruhanjaya Bangunan. Selain itu, beberapa jabatan utama diwujudkan merangkumi aspek pengurusan, kewangan, kejuruteraan, kesihatan persekitaran, perancangan bandar, kawalan bangunan dan penguatkuasaan. Struktur ini memastikan pembahagian tugas yang jelas serta penyampaian perkhidmatan yang cekap kepada masyarakat. Dan saya berada di Unit Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan. Visi dan misi Majlis Pembandaran Keluang. Visi, Keluang bersejahtera dan bandar berdaya huni. Misi, pihak berkuasa tempatan yang cekap, responsif dan berkesan. Teras utama Majlis Pembandaran Keluang. 1. Meningkatkan sumber hasil ada dan sumber hasil baru supaya dapat menyumbang kepada pembangunan daerah Keluang. Kedua, memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan. 3. Meningkatkan kualiti bagi pembangunan fizikal ke arah kesejahteraan warga Keluang. 4. Memantapkan jalinan kolaborasi strategi dengan stakeholder, pelanggan dan rakan strategik bagi meningkatkan imej majlis dan kesejahteraan komuniti. 5. Memperkasakan imej korporat, tadbir urus, organisasi dan pematuhan undang-undang ke arah kecemerlangan organisasi. Jenis perniagaan. A. Bidang atau industri yang disetuburi. Majlis Pembandaran Keluang beroperasi dalam sektor pentadbiran dan perkhidmatan kerajaan tempatan yang memfokuskan kepada pengurusan bandar, pembangunan mampan, kebersihan awam serta kesejahteraan komuniti setempat. B. Produk atau perkhidmatan utama. Perkhidmatan utama yang disediakan oleh Majlis Pembandaran Keluang merangkumi pengurusan dan penyelenggaraan kebersihan bandar serta perluasan sisa pembejal, pengeluaran lesen permit dan perniagaan dan permit, perkhidmatan penilaian dan kutipan cukai taksiran, pengurusan aduan awam, penyelenggaraan kemudahan awam seperti taman, jalan dan pasar, penguatkuasaan undang-undang kecil, pihak berkuasa bertempatan, penganjuran program komuniti dan kemasyarakatan. C. Model perniagaan atau operasi. Model operasi Majlis Pembandaran Keluang adalah berasaskan perkhidmatan awam, iaitu Government to Citizen, G2C, dan Government to Business, G2B, di mana perkhidmatan diberikan kepada penduduk setempat iaitu orang awam, peniaga dan syarikat dalam kawasan pentadbiran Keluang. Pendapatan operasi diperoleh melalui kutipan cukai taksiran, yuran lesen, bayaran perkhidmatan serta peruntukan kerajaan dan bukan berasaskan keuntungan. Sasaran pelanggan. A. Jenis pelanggan, orang awam dan penduduk kawasan Keluang, peniaga, penjaja dan syarikat swasta, agensi dan jabatan kerajaan, NGO dan komuniti setempat. B. Sasaran pasaran. Lokasi, kawasan pentadbiran Majlis Pembandaran Keluang. Umur, semua peringkat umur, sektor iaitu kediaman, perniagaan komersial, perindustrian, kemasyarakatan dan awam. Pengetahuan mengenai kerja keseluruhan saya di bahagian Unit Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan.
bermula dengan mempunyai kefahaman penyeluruh terhadap projek media yang dilaksanakan termasuk tujuan, aliran kerja dan hasil yang dikehendaki. Ditugaskan menghasilkan poster dan bahan grafik bagi tujuan hebahan program dan aktiviti Majlis Pembandaran Keluang. Terlibat dalam penghasilan video rangkuman, merangkumi proses rakaman, penyuntingan dan penyediaan video untuk dokumentasi serta media sosial. Membantu mengendalikan program Keluang Car Free Day termasuk tugasan sokong media dan dokumentasi sepanjang program berlangsung. Menjalankan tugas fotografi dengan mengambil gambar aktiviti rasmi, program komuniti dan acara anjuran majlis. Terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan sebagai sokongan kepada program komuniti yang dianjur oleh pihak majlis. Melaksanakan kerja-kerja pejabat seperti bertindak sebagai operator panggilan, menguruskan fail dan dokumentasi fail, memahami kedudukan sebagai pelajar latihan industri di bawah unit media serta berperanan sebagai penyokong pelaksana tugasan yang diberi. Ini merupakan tugasan latihan industri saya yang melibatkan program di luar. Seperti contoh, Keluang Car Free Day yang dianjurkan oleh Unit Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan. Dan saya sebagai pelajar praktikal di bahagian media, saya ditugaskan untuk menjadi live host untuk TikTok. Dan tugas saya itu adalah untuk menyebarkan hebahan bahawa Keluang Car Free Day sedang dijalankan di sekitar Dewan di Keluang. Saya juga membantu staf-staf media untuk memasang backdrop banner Keluang Car Free Day. Kemudian saya juga ditugaskan untuk menjaga acara-acara lain seperti sukan rakyat dan memberikan belon kepada orang-orang awam yang telah datang hadir untuk menyertai Keluang Car Free Day. Kemudian saya juga ada menyertai beberapa program yang dianjurkan oleh Perpustakaan Awam Keluang, dan ada juga saya menyertai Plan Malaysia iaitu pertandingan fotografi PSB di mana pembaharuan bandar, dan saya juga membantu seorang pegawai staf untuk mengambil gambar aktiviti secara rasmi bagi Majlis Pembandaran Keluang. Kemudian inilah tugas latihan industri yang masih melibatkan program seperti salah satunya Perpustakaan Awam menganjurkan program minda digital tangan inovatif IoT with ESP32. Dan untuk makluman, Perpustakaan Awam Keluang ini juga masih di bawah pentadbiran Unit Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan. Jadi sebagai saya pelajar latihan industri, mereka memerlukan penyokong sokongan, jadi saya menyertainya. Kemudian saya menolong pegawai staf untuk membuat video menggunakan DJI. Kemudian kemasyarakatan memerlukan memberi bantuan sokongan, dan saya menjadi salah satu orang yang membuka kaunter untuk semakan. Kemudian memberi roti di hari Sukan Negara iaitu sama di mana Unit Komunikasi Korporat memberikan sokongan bantuan. Kemudian kerja-kerja lain seperti di pejabat iaitu filing, menyusun dokumen, menjadi operator, menghantar dokumen, menulis memo, itu saja. Bagi tugasan latihan industri yang melibatkan bahagian media, saya ditugaskan untuk membuat video rangkuman bulanan. Bulanan iaitu yang dimaksudkan bulanan itulah adalah aktiviti sepanjang bulanan yang dilakukan oleh Majlis Pembandaran, sepertinya pemotongan pokok, penangkapan, memberi kompaun, penguat kasa, dan gambar-gambar tersebut didapatkan daripada Facebook, dan kemudian saya menjadikan dia video untuk rujukan pihak atasan. Kemudian saya juga ditugaskan untuk membuat poster sebagai hebahan, iaitu seperti info kaunter dan bayaran cukai. Kemudian poster dasar anti rasuah, kemudian fakta menarik tentang di Keluang. Saya juga ditugaskan untuk membuatkan sijil penghargaan atau sijil penyertaan untuk peserta-peserta yang di mana Unit Komunikasi Korporat menganjurkan sesuatu program, dan saya ditugaskan untuk membuat sijil. Kemudian saya juga ada membuat poster untuk tahun baru tahun 2026, dan setiap tajuk poster itu dikehendaki untuk membuat 2 desain, dan inilah desain saya dan seterusnya. Kemudian sama juga
Ini adalah sijil-sijil yang diminta untuk saya mereka. Kemudian selamat menduduki peperiksaan, poster dan selamat hari Natal. Walaupun tugasan media tidak diberikan banyak kepada saya, mungkin sebab daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua jabatan, namun saya tetap merasakan ini adalah peluang yang terbaik untuk saya dan ia adalah pengalaman yang hebat juga apabila saya sebagai seorang pelajar latihan industri dapat merasakan suasana bagaimana cara kerja itu dilakukan dan bagaimana suasana apabila kita bekerja dengan agensi awam yang melibatkan sesuatu peraturan yang harus diikuti. Kemudian saya juga merasakan pengalaman yang saya sedang lalui di latihan industri ini sangat berguna dalam kehidupan saya untuk kehidupan yang seterusnya apabila saya sudah bekerja. Kemudian saya merasakan sebagai pelajar praktikal di bahagian media ini sudah memberikan saya gambaran bagaimana seorang media atau seorang pekerja yang mengambil kos multimedia ini melaksanakan kerja apabila mereka sudah berada di industri yang sebenar. Dan saya harap pengalaman latihan industri di Majlis Pembandaran Keluarga ini dapat memberi manfaat kepada saya untuk masa akan datang.